Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari penyoal yang bertanya, satu keluarga, extended family, buat organisasi macam persatuan, melantik pengerusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya, tapi tak berdaftar ROS dah. Dan mengutip yuran bulanan untuk tabung untuk tujuan kebajikan ahli-ahlinya. Ada ahli yang mengatakan duit tabung itu akan jadi harta warisan yang perlu difaraidkan jika ahli tersebut meninggal, dan ini akan menyusahkan semua ahli. Soalan pertama, apakah hukumnya mengadakan persatuan seperti ini? Maka jawapannya adalah harus. Jawapannya adalah harus. Yang kedua, apa pula hukum mengadakan tabung seperti ini? Maka jawapannya juga adalah harus. Jawapan yang kedua juga adalah harus. Dan yang ketiga, benarkah jika seseorang ahli itu meninggal dunia, wang sumbangan dia perlu difaraidkan? Wallahu ta'ala alam. Wang sumbangan dia itu tak perlu difaraidkan kerana bukan lagi menjadi milik dia. Kalau kesemua telah bersetuju untuk mengeluarkan wang sebagai satu sedekah untuk bersama, untuk kegunaan bersama berdasarkan keputusan pihak pentadbiran, maka duit itu bukan lagi duit dia. Dia telah menginfakkan duit tersebut untuk kebajikan ahli, dan dia juga mengambil manfaat daripada tabung bersama itu, maka bukan lagi duit dia. Maka duit kutipan dari milik dia, jenazah, tidak perlu difaraidkan kerana duit itu menjadi milik bersama kepada orang yang memerlukan berdasarkan pentadbiran pihak pentadbiran. Wallahu alam.